Morning. Hidup panda. Semangat. Woi pun. Kita menunjukkan Baik. Okay, selamat pagi. Kami daripada tim Foodpanda bersedia untuk menyertai pembarisan. Morning, selamat pagi. Selamat pagi. Nak jaga. Hai, morning. Kita dah sampai kat Putrajaya awal hari ni. Pukul 5 dah sampai. So kita naik bas turun sampai ke sini. Semua tim Panda datang. Bertemu lagi sini bang. Selamat pagi. Hari ni hari pertama kita training di Putrajaya. Nantikan. Zaz. Hidup panda. Ini bukan kerja macam Netflix. Abang dengan pancon ni? Pancon sampai lah? Selamat pagi. Hari ni kita start yang pertama, training pertama dekat Putrajaya. So kita akan cuba buat yang terbaik. Suara pun dah tak ada ni. Kita try the best. Minum dulu. Pagi-pagi semangat lagi Semangat. 8 aku dah ngantuk. Kaitan, kau tak tengok lagi. Tengok sekarang. Foto lah. Boleh lah. Bang, tadi tak ada bang. Rider sedang standby untuk perakan di Putrajaya ni. Itu je lah. Terima kasih. Manja. Ya. Manja. Yang ni apa? Keso apa? Bukan keso. Tu dah start beratur kat belakang ni dah. Yang tadi belum lagi. Baby. Ambil tak behave. Oh dulu. Be. Abang best semua dah pergi. Belakang. Belakang ke depan? Sana depan. Sana depan, so kita ke belakang. Panda dengan apa? Okey. Food Panda 36. Baris. Boleh. Sini. Hai. Kenapa nak pakai telefon ah? Kopi lah Pak Ustaz. Kopi pun tak ada. Salah dah. Aduh, jangan jadian ni. Pakai spek. Oh, lagi smart tu. Okey. Jantan jadian. Hidup panda. Ambil lah. Siapa yang mana? Sama. Hidup sekejap, okay? Hidup panda. 1, 2, 3. Hidup panda. Motor sebelah. Kita perangan sebelah jalan sekali sama. Lepas tu dekat roundabout tu nanti motor dia keluar, kita terus ke masjid. Kita tunggu bas. Kita tak ada patah balik. Kita tak ada patah balik. Hancur. Kita kasih kilat sebelum perlumbaan. Alah, aku beli apa?
Dia macam ni kan? Macam ni. Kita jemput kat situ. Ini set. Sana barisan. So, set barisan. Nanti kat tengah tu ada macam menemukan diorang. Baru jalan sekali. Macam Sungai Wai tu. Cuaca nak hujan hari ni, tapi harap peserta-peserta reda-reda untuk kita mohon bersabar tabahkan diri anda untuk ujian ni. Nice. Silat tu hitam. Simbang abang kan? Simbang. Dah. Oh, berjalan lain je lah. Jalan ke hujung. Kita akan pergi ke kiri. Okay, standby. Pandang baris. Alah. Pandang baris. Ingat kawan masing-masing, partner masing-masing. Ingatlah saya mana? Dari sini kan? Bukan, awak belakang. Belakang sini. Belakang sini. Masa saya kecil-kecil dulu, saya tengok dalam TV. Bila remaja, saya duduk di luar pagar. Sekarang saya peserta. Kacau, Cik. Jangan Albert! Oh! Tidak lagi. Kau tu ingat sebelah aku. Mak dia garang tau. Oh, barang-barang dia mak dia garang tau. Dia garang ke bini dia? Mak dia. Maknya kan? Mak ni garang tau. Mak awak garang tak? Tengok kawan-kawan. Makan tengok kiri. Ini slow. Kalau nak laju. Nak rapat ke tuan? Nak rapat ke? Tak apa, merapat. Tak apa. Elok. Ada maki. Dekat bawah ni ada maki. Ambil maki masing-masing. Abang nombor 8. Abang ada anak panah. Abang tengah dengar. Anak panah warna biru panjang. Dua anak panah, tapi abang ni warna biru panjang. Ni depan ni. Abang tengah-tengah tu. Jalan. Bagi motor dulu baru jalan. Geram. Kiri. Kanan. Kiri. Bang, lain bang. Bang, slow sikit rekod lain lah. Food Panda Malaysia. Di sebalik setiap perhatian makanan,
pancit bang, pancit. Dia pancit bang. Tapi kawan-kawan tolong tak apa. Dia pancit bang. Kiri kanan, kiri. Pancit bang hari ni bang. 3 kilometer. Kawat steady. Best. Dah, kejap lagi kita borak. Perjalanan kita jauh lagi. Jom. Kompak kau. Ujung lagi perjalanan kita ni. Kiri kanan, kiri. Kiri kanan, kiri. Apa yang training kat Stadium Merdeka dengan sini lain. Spek mata tertinggal kat rumah. Aduh. Memang hilang lah. Sekarang ni nak tuju ke Penamat. 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 Hari ni training tak hardcore sangat. Just panas badan je. Besok baru betul-betul kot. Dekat ini ya? Masa yang dekat Royal Box tu kami sama. Lepas Royal Box dia terus jadi belakang sikit. Dah pas motor. Dah. Doa. Doa. Minta confirm tak dapat. Ini boleh order. Lepas tu boleh care. Itu kiri kanan dia. Tapi dia menari dia berapa second je. Tu aja. Dia orang buat. Terima kasih Fort Bandar sebab menyemput kami sebagai peserta perakan Merdeka pada tahun ni. Terima kasih. Dari mana? Kau ni. Take my hand, close your eyes, Merdeka dari Watan si Merdeka. Ayam pun belum berpokok lagi, korang dah bangun. Tak tidur lagi. Kurang senang tapi percayalah ini adalah satu kenangan yang paling manis dalam hidup korang. Yang setiap tahun korang akan bila aku nak merdeka lagi ni kan. Memang akan rasa rindu lah. So saya harap kawat tu ikut walaupun berterabur sikit tak apa, nanti kita ada postmortem, ikut apa yang askar cakap, follow arrangement, follow training, semua follow je apa yang askar beritahu. Buat sehabis baik sebab bila lalu depan Royal Box tu Tuanku Agong dia akan tengok lah korang punya ni kan. So kalau mungkin berbarisan tu cantik, dia pun nak order Fort Bandar juga. Memori ni kawan-kawan ni dia akan sampai last lah, saya rasa memang korang akan berkawan lah. Satu akan dapat topi pandang putih, kala putih, tapi korang kena betul-betul jaga topi tu lah. Kau lah bang. Masa tu kan, waktu call time tu saya nak minta maaf awal, kita tak boleh nak lambatkan. Okay. Terima kasih dah sampai. Jadi kita distribute. Saya harap kau boleh pakai dengan penumpang tu. Dapat 2 piece kan? Apa? Dapat 2 piece kan? Sebasar kan? Betul, dia sebab sebasar. Abang dapat kini dia dapat kan? Betul lah. Abang kelakar. Ini kali lah, pandang payung lah. Macam mana perasaan? Anjir, rasa anjir. Saya rasa dalam hidup saya selama 30 tahun ini paling happy lah saya. Ini yang paling happy.
Dan sejarah hidup saya lah. Terima kasih. Saya menang kasut. Saya menang motor. Jalan kita dulu. Kalau biasa itu okey pakai saya. Rezeki. Kita join kawan Panda dapat kasut free. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Panda. Ini Nur Azman 43. Saya 38. Nama. Tag tu je buka tau. Banyak kan? Saya dapat kasut. Alright. Kasut macam ni bang. Balik bang. A++ bang. Aneh. Orang cakap excited dan terima kasih pada Panda kerana sponsor untuk Merdeka pada tahun ni. Barulah nampak nice kan. Semua pakai pink. Hidup Pink Panda.